Minggu ni jom teman Cap kita install robot Cap Nova dalam VPS step by step. Let's go. Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel YouTube Aizat Arfa. Semuanya berkaitan dengan robot trading, semuanya adalah free education. Okay, so minggu ni Cap nak ajak awak untuk teman saya untuk kita install robot dekat VPS secara step by step. So ini adalah refreshment video yang mana masih lagi tak faham dengan tengok video-video yang sebelum ni. Awak boleh tengok dalam video ini sebab Cap akan cuba buat secara perlahan-lahan cara untuk masukkan robot trading di dalam VPS dan macam mana nak biar dia run secara automatik. Yang paling best sekali, kita boleh pantau robot tu secara sendiri. Kita tak perlu bergantung dekat siapa-siapa. Awak pun tak perlu bergantung dekat saya pun. Okay, so first kali benda yang paling basic adalah awak kena ada VPS. So kalau awak nak ada VPS, awak kena beli VPS dulu. Yang Cap beli ni adalah VPS Malaysia. Jenama lah. So VPS Malaysia tu dia adalah jenama. Ini bukan paid review ataupun ini bukan dia orang bayar saya, sponsor saya untuk cerita berkenaan VPS tu, tapi saya guna mereka sebab so far dari segi customer service memang sebab dia ada local support agent. So kita boleh interact dalam bahasa lokal sahaja. So saya dah pun install MT4. First kali awak kena install MT4 lah. Jangan install MT5 sebab robot Cap Nova version 1.0.4 hanya boleh digunakan dekat platform FBS MetaTrader 4 sahaja. First kali kita akan login account trading ni macam biasa. Kita tutup benda-benda ni. Okay, so kita akan right click account, login to trade account saja. Okay, login to trade account ni, ini adalah credential account trading dan juga password lah, dan juga server apa account trading awak tu. Pastikan awak buka account SIN yang MT4, jangan tersalah buka account SIN MT5. Okay, so ini adalah detail saya dapatkan dekat saya punya personal area. So sekarang ni awak boleh copy je macam ni, login, pergi dekat awak punya server tu, okay, paste je macam tu. Saya punya cara simple je. Dan password ni, ini editor tolong kaburkan lah. Password ni awak tekan je left click copy ni, and then awak pergi balik dekat VPS, awak right click and paste. So server, okay, jom kita semak server apa account trading ni. Server FBS Zero Real 4. So, semua dah complete, tekan je login. Okey, dah siap. Kita dah ada account trading dengan equity sebanyak 70 sen USD. So ini adalah account yang sebelum ni lah. Account ni account recycle. Account ni dah archive. Saya minta FBS untuk unarchivekan account tu untuk saya guna balik. Ni basically adalah recycle account lah. Step seterusnya kita akan masukkan robot Cap Nova tu dalam VPS. Okey, so untuk dapatkan robot Cap Nova tu adalah secara percuma saja, tidak dikenakan bayaran, tidak dikenakan yuran keahlian, yuran tahunan, apa-apa yuran lah, sebab ia adalah 100% percuma hadiah saya untuk awak semua. Caranya awak pergi dekat Telegram channel, link dekat bawah description. Dekat pin post tu awak akan nampak file ES4 yang awak kena download. Tapi awak jangan buka macam tu, memang tak boleh buka. Awak kena ikut step yang saya ajar ni. Okay, lepas awak download, awak akan dapat file macam ni, Cap Nova 1.0.4 ES4. Okay, copy dan awak paste kat sini. Nampak? Dah copy paste kan? Okay, so apa kita nak buat dengan file ES4 warna putih ni? Kalau kita double klik dekat sini, dia tak ada apa pun. So, ada sebahagian daripada kawan-kawan awak, diorang PM saya cakap tak boleh nak guna file robot ni. So itu adalah cara yang salah. Okay, tengok tak boleh. So cara dia adalah file ni awak kena copy, and then awak pergi dekat MetaTrader 4 awak tadi, tekan button file, open data folder, MQL4, tekan expert, and also tekan paste. So bila dah siap semua ni, awak tutup je MT4 ni, awak buka lagi sekali, macam reboot lah, lebih kurang macam reboot. So nanti bila awak semak dekat lepas awak reboot tu, awak pergi dekat bahagian export advisor dekat belah kiri ni, so awak akan nampak Cap Nova. So maksudnya file tu telah dibaca oleh MT4. Yang penting awak kena reboot dulu lah, awak kena pangkar, kena tutup dulu program MT4 tu, awak kena buka balik. So dah siap, dah settle kan, dah settle part install, part MT4, install robot, that's it, very straight. So sekarang ni masalah kita apa? Masalah kita adalah kita hanya ada 70 sen USD saja, which is memang tak cukup
capital untuk run Capnova. So saya akan gunakan 50 USD untuk projek kali ini untuk run robot Capnova pada lot size paling kecil iaitu 0.01. Okay, jom kita akan buat deposit kejap. Untuk buat deposit itu saya tak perlu ajar awak dah macam mana, awak dah tahu sendiri macam mana nak buat deposit. Okay, so ini adalah education. Saya yang akan deposit duit saya sendiri ke dalam platform. Alhamdulillah dah settle. Saya depositkan 50 USD ke dalam MT4 SYN saya yang baru ni. So bila kita deposit 50 USD di dalam SYN account, automatic digit yang ada dalam SYN account tu akan ada 4 digit. 5000, 4 digit. Bermaksud 5000 SYN USD. Sebab itulah bezanya dengan account standard. Account standard bila kita deposit 50 USD dalam account trading tu akan jadi 50 USD. Tetapi dengan MT4 SYN ni, bila kita deposit 50 USD dalam capital trading account SYN ni, dia akan jadi 5000 USD. So itu menjawab soalan kenapa orang tanya saya, Cap, kenapa awak tak guna standard account, kenapa kena guna SYN account? Itu dah menjawab soalan. Bermaksudnya account SYN MT4 ni kita boleh guna pada kadar capital yang sangat kecil. Macam ni, macam Cap lah. Cap bila buat eksperimen, mana ada Cap pakai capital yang besar-besar. Kenapa kita nak risikokan duit yang sangat banyak untuk benda yang kita tak pasti? Untuk awak yang malu mula-mula nak berjinak dengan trading apa semua ni, pastikan bermula dengan capital yang awak sanggup rugi. Guna duit yang awak sanggup rugi. Jangan guna duit simpanan, guna duit las, guna duit barang dapur, guna duit tabung anak-anak ke tak. Bila kita soal bisnes, benda ni bisnes, memang kita kena guna duit yang orang kata duit ni kalau profit, okey. Kalau tak profit, anggap sebagai kerugian dalam bisnes. Bisnes memang ada untung rugi, betul tak? So, bila dah install 5000 USD, barulah sesuai untuk kita runkan robot ni pada kadar lot size 0.01. Lot size paling kecil dah tu. Itu cara kita uruskan risiko. So, step dia adalah lepas awak dah complete macam ni, awak tekan button auto trading ni, nanti zoom editor, awak zoom, pastikan dia dalam keadaan warna hijau. Warna hijau, kita nak memang warna hijau. Kalau dia warna merah macam ni tak boleh, dia kena warna hijau. Okey, so kita nak trade dekat chart mana? Awak pilih dah sini awak nak pakai chart apa. Tapi robot ni Cap dah fine tune dekat gold. So gold kita pilih pair XAU USD. Okey, time frame berapa? Soalan banyak tanya. Time frame berapa? Time frame Cap pakai H1. H1, okey. So sekarang ni, okey, kalau kita tengok secara teknikalnya, tengok gold sekarang ni sedang buat lebih kurang macam correction lah. Nak kata bertukar trend tu tak adalah bertukar trend sangat. Lebih kepada macam correction. Kelebihan dia adalah robot Capnova ni membaca trend. Maksudnya, kalaulah waktu tu instrumen tu sedang uptrend, robot Capnova ni akan fokus untuk buy sahaja. Tetapi bila satu-satu instrumen tu berada dalam keadaan downtrend, robot Capnova ni akan fokus untuk sell sahaja. Ia akan mengurangkan risiko untuk awak melawan arus yang sangat besar. Kita sampai yang kecil 50 USD, kita tak boleh lawan arus. Kita bukan konglomerat ataupun kita bukan tycoon yang boleh mengubah arah pasaran market. Kita tak ada duit sebanyak itu. Jadi kita hanya boleh follow the flow. So sekarang robot Capnova ni sebab tu dia sesuai dengan orang yang macam saya ni yang capital tak berapa besar ni. So kita pakai robot yang boleh follow trend. Macam mana nak install? Cara saya simple, banyak cara. Cara saya left click, tarik, lepas. Okay, so you guys make sure input ni input ni jom saya terangkan. Magic number ni dia macam nombor plate lah. Kalau awak ada pasang 2 ke 3 robot dalam satu account trading yang sama, setiap robot ni akan ada nombor plate. Jadi dia strategi dia tak bertukar, trade dia tak bertukar. Tak adalah dia pergi kacau trade robot lain. Magic number tu penting. Pastikan magic number, kalau awak ada 2 ke 3 robot dalam satu account trading, pastikan magic number tu berbeza. Macam kat sini default setting Cap buat magic number dia adalah 6108. Tu saja Cap letak je lah. Okay, base lot dia 0.01 permulaan. Permulaan dekat awak nak ubah macam mana. Multiplier, bila berlaku perlawanan arus waktu trade, katalah kita buy, turun lagi, buy yang kedua tu lot size dia akan double sebab kita letakkan multiplier tu sebanyak 2.0. Ok, max position, berapa banyak kita nak player. Katalah awak tak suka ada
grid ataupun martingale ataupun layer, awak boleh setkan kepada max position kosong. Tapi dekat sini default setting Cap buat 20. TP stand for take profit for the first only. Take profit untuk pertama kali robot ni trade adalah 40 pips, bukan 40 point. Okay, 40 pips. Okay, so basket TP growth ni dia lebih kepada kita nak make sure yang kita boleh make profit walaupun dalam keadaan martingale, tapi tutup dalam keadaan profit. Okay, use spread filter. Okay, spread filter ni true lah, max spread 4 pip, tapi tengok sekarang ni spread macam besar sikit je, so kita akan buat 5 sebab sekarang ni spread sedang besar sebab dalam keadaan gold yang dino ni kebanyakan LP sedang kembangkan spread, so kita besarkan max spread filter ni kepada 5. Optional SL, enable disable. Optional SL ni terpulang kepada awak. Kalau awak nak letak stop loss, awak enable, awak masukkan berapa pip. Tapi kalau saya tak suka letak SL lah untuk robot yang dah ada martingale, kecuali kat sini dekat bahagian max position ni saya tak kosong, jadi saya akan letakkan stop loss. So halang-halang di dalam martingale, kenapa nak stop loss kan? Jangan campur adukkan strategi. Okay, saya ada robot lain iaitu Evo Trade yang single entry, itu ada stop loss, tapi yang ni dia tak ada stop loss sebab dah memang kita setting dia macam tu untuk ada dipanggil grid martingale. Ok, slippage kita letak 10 untuk bagi dia sedikit ruang untuk menghadapi slippage point. Kalau kita letakkan dia terlalu kecil, dia akan jadi susah nak masuk entry. So kita slippage ni kita buat 10 je lah. So license key, ini yang paling critical. License key ni dia sangat unik. Setiap account trading akan datang dengan satu license key yang hanya boleh diberikan oleh saya saja. So macam mana untuk awak dapatkan license key tu? Simple je, awak boleh DM saya dekat Telegram. Dalam Telegram channel tu ada Telegram ID saya, awak boleh PM saya direct, and awak boleh bagi dekat saya nombor account trading FBS awak. So nanti saya akan createkan license key khas untuk account trading awak tu. Tak ada expired, tak ada yuran, tak ada charge. Kalau awak bagi 10 lah, saya akan generatekan license key untuk awak. So macam untuk account trading ni yang 2412600012 ni, FBS real 4. Untuk server yang real 4, Cap dah siap-siap generate license key dia tadi. Okay, ni license key dia. Ni license key untuk account trading saya. Saya sendiri pun akan pakai license key. Dan license key ni, siapa-siapa yang dah dapat license key untuk version 1.0.3, license key tu juga akan terpakai untuk version 1.04 dan juga akan terpakai untuk versi-versi yang seterusnya. Cap dah settingkan lah. So tak naklah setiap kali ada version baru keluar, awak kena minta license key dengan saya. Takkan pening. So saya dah masukkan license key. Tengok apa jadi kalau kita tak masukkan license key. Kita main tekan je license key ni kan, apa akan jadi? Jom kita tengok. So dia akan cakap Capnova license invalid. So penting awak kena dapatkan dengan saya license key tersebut. Kenapa saya buat license key? Sebab saya nak elakkan ada manipulation daripada pihak di luar sana. Bila kita bagi free secara free source sangat, kita tak jaga, sampai ada orang pergi buat jual, buat bisnes pula dengan Capnova tu. So bila dia tak ajar orang macam mana nak jaga management, apa setiap variable ni function dia, setting hara buat high risk, tiba-tiba orang loss ke apa, branding Capnova punya robot tu yang akan dapat nama busuk dan akan secara tak langsung terpalit dekat saya. So saya tak nak lah benda tu. Cara untuk saya jaga nama baik Capnova ni dan juga nama baik saya adalah saya letakkan syarat siapa-siapa yang nak, tak ada masalah, siapa-siapa. Awak ni blok parti politik biru ke, blok parti politik hijau ke, saya tak kisah. Janji awak bagi nombor account trading, saya akan generatekan, insyaAllah. Sebab setiap orang yang kontak saya akan cerita macam ni. Awak kena faham risiko dulu sebelum awak involve dalam trading business ni. Okay, so tekan, tengok. So macam mana kita nak pastikan betul-betul robot ni boleh guna? Jom kita tengok. Nampak spread kita kena buat 5. Baru. Kalau tak tadi kita buat spread 4, dia beritahu spread too high. So nanti payah nak ada entry. So kita buat spread 5. Tada. Okay. So sekarang ni memang tengah ada isu lah. Isu berkenaan dengan LP besar kan, sebab ada risiko gold sekarang ni. Gold trending sangat. So biasalah bila dalam keadaan yang volatility tinggi, memang spread akan auto besar lah. So itu kita tak boleh buat apa. Itu memang dunia trading punya game. Tak boleh buat apa. So kita follow je. So kita settingkan max spread kita 5.
Macam tu. Sudah siap? So you guys nak tahu tak apa result kita run 5,000 sen ni ataupun $50? Kita run, jom kita tengok result dia nanti minggu depan. Kita akan buat video baru. Okay, stay tune. Assalamualaikum. Salute. Bye.